Saya tak ada nak apologetic. Yes, I work with the DAP. So what? Di mana yang saya gadai prinsip Melayu? Di mana yang DAP tuntut supaya khianat bahasa? UEC itu sudah kita tahu, diputuskan oleh Pakatan Rakyat. Dipersetujui oleh PAS. Bersatu semua. Tapi sekarang heboh. Saya dengar dari Jasin. Jemaah Menteri. Melayu ada di situ. Khianat pada bangsa kita. Ya Allah. Dia duduk di mana? Di benua mana? Saya kata kalau dulu memang susah saya nak bagi. Saya sendiri pun kurang setuju. Kerana kerasnya sikap setengah sekolah Cina. Tak ada SPM. Tak ada pengiktirafan. Dan sentimen itu nampak kurang positif terhadap perkembangan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi. Itu bila 50 tahun dulu, 40 tahun dulu. Sekarang lebih 80% ambil SPM. Dan syarat kita mesti kepujian bahasa Melayu, lulus sejarah Malaysia. Dan kalau dia terima, bagilah laluan. Kita minta dia kerjasama. Dia beri kerjasama. Kita bagilah sedikit kelonggaran. Apa khianat soal dasar bahasa? Khianat dasar pendidikan kebangsaan. Dia menguasai bahasa Malaysia dan sejarah. Kadang-kadang lebih pintar daripada anak-anak yang lain. Itu pun kursus-kursus tertentu. Kita tak hadkan kepada kursus bahasa saja. Nanti saya beritahu Menteri Pendidikan Tinggi. Berapa lama dah? 70 tahun mereka bincang soal yang sama. Sampai bila kita nak jadi rakyat Malaysia yang matang? Oh, kalau cakap macam tu, saya ikut DAP. Apa? Ini masalah mereka. Mereka ingat kita tu macam mereka. Saya tak ada nak apologetic. Yes, I work with the DAP. So what? Di mana yang saya gadai prinsip Melayu? Di mana yang DAP tuntut supaya khianat bahasa atau dasar ekonomi atau usaha membantu Melayu? Malah saya sebut Putra 23 bila kita bincang dalam kabinet dan juga menetapkan satu kawasan 50 ekar di Kuala Lumpur sebagai reserve Melayu, sebagai bagi message. Lok ada tanya. Tapi tidak ada bantahan. Orang Melayu tunjuklah appreciation. You have friends and colleagues yang empathize dengan kita, yang faham sentimen masyarakat Melayu, yang mahu bertolak ansur. Jadi kita tolak ansur lah sedikit.